Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat puasa hari ni. Pada episod 51 hari ni, saya nak review satu buku yang dibuat oleh Act Chess Academy. Saya agak bangga jugalah. Apa panggil, buku ni adalah buku daripada penerbitan lokal daripada Act Chess Academy. Dia ada dua siri 1, siri 2. Saya ada beli benda ni dekat Shopee. Nanti saya akan tunjuk dekat mana siapa-siapa berminat untuk cari buku ni. Buku yang pertama ni tentang taktik. Kalau tengok dekat sini, dia cuba untuk patternkan buku ni sebaik mungkin lah. Tengok dari segi apa panggil, hak cipta terpelihara dia letak. Untuk pengetahuan, saya memang suka support buku-buku chess, terutama kalau daripada keluaran Malaysia. Kalau tengok kat sini, boleh tengok dekat sini ada checkmate satu langkah, fork, lepas tu pinch, waker, discovery attack, checkmate 2 langkah, deflection, intermezzo, double check and checkmate 3 langkah. So buku-buku yang macam ni memang sesuai dibuat sebagai pengenalan kepada asas catur lah, nak ikut apa itu taktik kan, checkmate 1 langkah, ataupun puzzle bagi cikgu-cikgu yang menggunakan yang buat kelab catur di sekolah untuk state ni, ataupun bagi puzzle ni kepada budak-budak untuk selesaikan lah kan. Saya rasa jawapan pun disertakan. So untuk siri nombor 2 ni, tengok ayat dia pun bahasa Melayu. Saya suka kat lah. Kalahkan rakan anda, checkmate. So kalau tengok kat sini, kat bawah ni, ni back rank mat. Ini pattern mat lah. Yang pattern mat yang bagi saya harus player tahu bagaimana menggunakan pieces yang ada untuk menghasilkan satu checkmate. Contoh combination antara bishop dengan rook, combination antara knight smoothed knight ni selalunya queen sacrifice, lepas tu dia tak boleh makan, king tak boleh makan disebabkan ada gradient daripada kuda. So dia terpaksa makan pakai rook lah. Selalu pakai rook sebab dalam keadaan ni selalunya rank yang terakhir yang berlaku. So lepas rook makan, knight checkmate lah. So kat sini pun ada puzzle. So syabas lah saya tujukan kepada Chess Academy sebab cuba untuk menghasilkan satu benda yang saya rasa bermanfaat pada player-player catur, terutamanya beginner player, untuk bermain catur dengan bagus. And so untuk episod kali ni memang bukan pasal rule, tapi bagi saya nak ucapkan penghargaan lah kepada penerbitan tempatan yang boleh hasilkan buku yang macam ni. Okay, keep going at Chess Academy. Apa yang saya boleh support, saya support. Nanti saya akan tunjuk bagaimana nak beli buku ni di Shopee.